try Muskmelon RM185. Ini I beli kat Jaya Grocer je, tapi dia from Japan. So, let's try. Kita bau je Tak ada bau pun, guys. Dah buka. Guys, ini dia Muskmelon RM185. Bau dia, guys, tak ada bau. Dia nampak macam dah lebam, weh. Korang, I dah potong. Tapi I macam takut nak makan sebab dia dah nampak lembik-lembik, weh. Korang tengok tu, dia dah lembik-lembik, weh. Nampak tak? Dia dah lembik-lembik. Tak baik jual macam tu. Jaya Grocer ganti balik. Muskmelon, let's try. Bismillah. Rasa dia, guys, biasa je nya. I pernah try Muskmelon ni dekat Japan. Tekstur dia tak sepatutnya jadi macam ni, lembik-lembik macam ni korang. Jaya Grocer, please take